Beli emas. Dulu saya cakap dah, antara beli emas dengan beli rumah. Beli emas, rumah susah nak jual. Jangan beli emas ada orang tadi tengkok tu. Dia tolak ni, dia tolak ni, tolak ni, lain kita rugi pula. Kak Som, beli emas jongkong tu 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram. Pesan ke anak kita. Kita beli motor, dia akan jatuh harga. Beli kereta, dia jatuh harga. Beli rumah susah nak jual. Tuan-tuan di rumah ada 10 kilogram emas. Setahun 1 kilo. 10 tahun 10 kilo. Tuan-tuan dah ada berapa juta di rumah. Oh, susahlah nak pakai, dah nak pergi umrah tak ada duit. Ambil 10 gram pergi jual. Saya nak pergi umrah. Kalau kita beli rumah, susahlah nak jual rumah, Ustaz. 400,000 pun orang tak mau beli. Bukannya untung banyak pun. Saya beli hari tu 350. Saya naik 50,000 orang tak nak beli dah, Ustaz. Tu cara nak jual tangga, nak pergi Mekah. Ambil ke gaji, pergi jual tangga boleh. Tobatlah home tak laku. Tapi kalau tuan-tuan ambil 10 gram mah, laku tak? Laku.